Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1. Promosi pembudayaan hidup sihat. Memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2. Perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3. Kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4. Kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Sihat sepanjang hayat. Bagi menyokong Agenda Nasional Malaysia Sihat, ANMS, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, telah menyediakan fasiliti dan perkhidmatan bersepadu dan komprehensif iaitu Wellness Hub serta Wellness on Wheel. Wellness Hub memberi tumpuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran cara hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Antara perkhidmatan di Wellness Hub adalah Wellness on Wheel pula menyediakan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan secara mobile yang mudah diakses dan dekat dengan komuniti. Antara perkhidmatan Wellness on Wheel adalah perluasan pakej tersebut adalah Pelan pembangunan Wellness Hub memberi manfaat kepada rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh amalan hidup tidak sihat. Jom semua ke Wellness Hub. Hai geng, korang tahu tak? Kita semua ni boleh jadi hero kesihatan tau. Hero kesihatan melalui My Champion. Ini adalah sukarelawan yang boleh membantu komuniti untuk hidup lebih sihat. Ahli-ahli My Champion ni bukan saja bagi info pasal kesihatan. Tapi juga diorang ajar cara hidup macam mana nak sihat. Macam mana nak kawal penyakit. Macam mana nak jaga alam sekitar. Supaya kita semua tahu dan mengambil tindakan untuk terus menjadi lebih sihat dan bahagia. Kalau korang nak jadi sebahagian daripada geng My Champion, jom daftar dekat My Sejahtera tu. Lagi ramai My Champion, lagi ramai komuniti kita akan menjadi lebih sihat. Ingat kawan-kawan, kesihatan kita ni tanggungjawab kita bersama. Komuniti kenalah bantu komuniti, barulah semua sihat. Jom jadi ahli My Champion hari ini. Okay, bye. Break ni senang je. Senaman ringan lebih kurang 3 jam 5 minit. 3 jam. Aku ni asyik duduk je dari tadi. Dah lebih 2 jam rasanya. Duduk je aku ni. Korang pun sama juga ke? Bangun. Kita buat X break kejap. Okey. Naikkan tangan. Kaki gerak juga. Okey. Gerak kaki kanan. Gerak kaki kiri.
bukan senang nak sihat ya. Tak apa, janji badan kita sihat. Kawan-kawan, X-Break ni senang je. Senaman ringan, lebih kurang 3 jam 5 minit. 3 jam. X-Break ni senaman ringan selama 3 hingga 5 minit. 3 hingga 5 minit tau. Nak elak badan rasa letih, kenalah gerak-gerak sikitkan badan tu. Barulah darah kita mengalir lancar. Minda pun segar. Lepas ni Makcik Kia nak ingatkan ni tau. Kalau dah duduk lebih daripada 2 jam tu, teruslah bangun buat X-Break. Tak kisahlah kat rumah ke, kat rumah jiran ke, kat rumah anak ke, pejabat ke, atau mana-mana lah. Janji kita bergerak. Jom kita buat X-Break ni. Buat sama-sama. Banyak manfaatnya. Ya? Yang penting kita aktif. Dan hasilnya kita sihat. Ya? Okey. Bye. Nak bagi tahu ni, Wellness Hub punya servis terbaik. Memang terbaiklah Wellness Hub. Semua servis percuma. Jom, apa tunggu lagi? Marilah ke Wellness Hub. Inilah dia Wellness Hub. Di Wellness Hub, kami akan bantu anda untuk ketahui status kesihatan semasa, ketahui faktor risiko kesihatan, ketahui adakah anda perlu ubah amalan kesihatan harian, dan ketahui tahap kecergasan anda. Klien yang berniat untuk berhenti merokok tapi tak tahu macam mana nak berjaya, kami akan bantu sebaiknya. Klien yang mempunyai masalah berat badan untuk capai berat badan yang unggul, Coach iFitter sentiasa sedia membantu. Ingat, iFit in Iqra itu penting. Untuk berubah bukan mudah ya guys. Untuk itu, kami akan cuba mendalami keperluan klien supaya mereka kekal bersemangat capai tahap kesihatan yang lebih baik. Makan juga perlu ikut keperluan ya. Di Wellness Hub, untuk hilangkan stres, kita tak perlu Tak. Di Wellness Hub, kita ada teknik relaksasi. Ribu jiwa tiup awan minda dan bentangkan senja. Bercucuk tanam ni peluh-peluh juga. Pada masa yang sama, bila tengok tanaman hijau, terus tenang rasa jiwa. Bukan saja dapat berbakti kepada tanah, malah dapat tambah pendapatan. Bukan main seronok lagi ya. Ayuh, silahkan bakat dan kreativiti anda. Wah. Enjoy juga bersenam ramai-ramai ya. Sehat dapat, kawan pun dapat. Di sini, ahli My Champion akan bersama-sama menjalankan aktiviti mereka sebagai ejen hidup sihat. Apa-apa pun kena bincang dulu tau. Tunggu apa lagi? Jom daftar sebagai ahli My Champion. Di Wellness Hub, kami tak lupa juga aktiviti untuk kumpulan warga emas dan murid-murid sekolah. Jom kita tengok apa aktiviti mereka. Selepas saya join program Wellness Hub ni, saya dapat kekalkan berat badan yang ideal. Dari segi mental pula, saya rasa tenang sebab saya rasa kat sini ibarat me time saya. Fasiliti dan kemudahan dekat Wellness Hub sangat komprehensif. Macam-macam ada aktiviti indoor, aktiviti outdoor. Facilities yang disediakan adalah baik dan aktiviti juga adalah menarik dan saya suka. Jadi tunggu apa lagi? Jom datang beramai-ramai ke Wellness Hub. Dapatkan perkhidmatan secara percuma.
Forum kesihatan membuka minda. Program kesihatan menjaga IQ. Forum kesihatan membina motivasi. Forum kesihatan memberi informasi kepada semua ibu pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam madani, salam celik minda saya ucapkan kepada semua penonton di luar sana yang mendengar forum kita pada hari ini, anjuran Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat. Baik, hari ini kita bersiaran di lokasi terletak yang indah, ya, di Wellness Hub Batu Pahat, Johor. Ya. Tapi saya rasa kalau anda tidak tahu di mana lokasi Wellness Hub ni, sebenarnya dia berhampiran di sebelah Divisi Kesihatan Batu Pahat di Jalan Keluang. Jalan Keluang. Jadi mari-mari datang ke Wellness Hub Batu Pahat. Batu Pahat ni dia sebenarnya adalah pusat sehenti one stop center menawarkan pelbagai perkhidmatan kesihatan. Antaranya saringan kesihatan, ada saringan kecerdasan, ada juga buat pokok, menawarkan turunan berat badan, kelas senaman. Dilakukan kelas senaman setiap Isnin sehingga hari Rabu 5 hingga 6 petang. Di sini ada juga gym yang cantik. Jadi anda masyarakat di Batu Pahat boleh datang beramai-ramai untuk datang ke sini untuk datang ke kelas senaman, berjimokok dan juga berbagai-bagai perkhidmatan yang dijalankan di sini. Baik. Kalinya lagi masih tak terlewat lagi lah untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Anzaran Nasib kepada semua penonton-penonton di luar sana. Ya, kita masih lagi dalam keriuhan menyambut Syawal, ya, matron dan juga doktor, ya. Baik, untuk pengetahuan semua sebelum kita mengorak lebih jauh, saya ingatkan kepada anda semua bahawa nanti di akhir sesi nanti stay tune, ya, sebab kita akan paparkan QR code. QR code tu adalah anda kena scan untuk kehadiran dan juga e-quiz untuk anda jawab di hujung siaran nanti. So, jadi saya harap anda semua stay tune untuk mendengar sehingga tamat kita punya forum pada hari ini. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya memperkenalkan kita punya panel kita yang cantik manis di sebelah saya ini. Di sebelah kiri, Dr. Anita Dilailah binti Salahuddin, pakar perubatan keluarga daripada klinik yang juga dan awal yang menjaga unit kesihatan keluarga di Pejabat Kesihatan Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matron. Terima kasih. Okey, salam sejahtera juga kepada penonton di luar sana. Apa khabar, Doktor? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, di sebelah hujung sana ni bos saya. Matron Rohani binti Muhammad Adnan, Ketua Penyedia Jurawat Daerah Pahat. Assalamualaikum, Doktor. Matron. Terus nervous kan? Nervous. Apa khabar, Matron? Baik, Jihan. Baik. Terima kasih kepada Matron dan Doktor untuk bersama kita pada hari ini untuk forum pada hari ini, ya. Baik, untuk anda di luar sana, ya, di laman Facebook Wellness Hub ada anda boleh tinggalkan ruang komen jika anda ada soalan untuk ditanyakan. Kita insya-Allah kita boleh jawab. Jika anda boleh nak tanya selepas ini pun tak ada masalah. Semasa siaran ini berlangsung. Jadi like dan share kepada masyarakat untuk mendengar kita punya informasi mengenai tajuk kita pada hari ini. Baik, apakah tajuk kita pada hari ini? Ya. Tajuk forum kita pada hari ini ialah jaundice di kalangan bayi. Bahaya atau biasa? Bahaya atau biasa? Baik, itulah perkataan jaundice ini kita sangat sinonim dengan masyarakat sebenarnya. Biasanya masyarakat mengenali sebagai demam kuning lah, ya, di kalangan bayi baru lahir. Okey. Jadi ibu-ibu dengan ibu dan ayah, ya, biasanya yang dapat bayi, ya, biasanya kadang-kadang dia agak panik. Kenapa tiba-tiba lahir anak jadi kuning? Kenapa itu terjadi? Apakah sebabnya? Apakah kesannya?
Kalau dah dapat, apakah rawatannya? Bila dah nak rawat, macam mana nak mencegahnya? Itu kita kena belajar pada hari ini, ya. Baik, untuk soalan pertama pada hari ini, Anita, boleh doktor jelaskan lebih lanjut apakah definisi jaundice ini sebenarnya? Okey, terima kasih Matron. Okey, mula-mula saya nak bagi tahulah. Kalau dari segi definisi bahasa, okey, kalau dalam bahasa Perancis, jaune tu bermaksudnya kuning. Jaundice kuning. Kuning. So jaundice adalah kuning dan pada petang ni konteks ada bayi. Artinya kita akan berbicara tentang kekuningan ataupun jaundice kepada bayi. Untuk neonatal artinya bayi yang baru lahir lah. Okey. Kita nampak sebenarnya kalau kita katakan bayi tu kuning, kita sebenarnya boleh nampak kekuningan pada bayi, pada mata putih mereka, pada kulit dan juga pada mukosa mereka. Mukosa lah. Dalam mulut kita. Boleh nampak kekuningan. Okey. Lepas tu, sebenarnya neonatal jaundice ni, dia bukannya perkara yang jarang-jarang berlaku, sering berlaku. Itulah maksudnya, bila kita kata jaundice bayi adalah kekuningan kepada bayi. Betul. Adakah kita tahu macam mana bila terjadi benda tu? Adakah tuan-tuan semua tahu macam mana? Agaknya macam mana boleh terjadi? Maksudnya dari mana kuning tu datang? Okay, saya nak jelaskan sikit lah. Sebenarnya kuning ni datang macam boleh jadi sebab daripada sel darah merah kita ataupun darah panggil erythrocyte, dipanggil hemoglobin ni lah. Daripada sel darah merah kita ni lah. Dia pecah dan dia ada, orang kata ada dimetabolismakan, dia kemudian akan jadi bilirubin. Ingat bilirubin inilah dia akan bagi pigmen yang berwarna kuning tu. Okey. Dalam keadaan normal, kemudian dia akan dikumuhkan kepada sistem perkumuhan lah. Okey, kita kena ingat lah. Ada, inilah kita panggil jaundice bayi. Lepas tu, dalam konteks neonatal jaundice ni, ada dua jenis. Satu jenis yang berbahaya, apa orang kata fisiologikal, jenis yang tak berbahaya. Berbahaya fisiologikal. Kalau berbahaya, dia dah masuk kategori orang kata pathologikal. Ingat. Dan untuk makluman semua, sebenarnya neonatal jaundice ni kita tak dapat nak cegah. Cuma maklumkan je lah. Sebab memang akan berlaku pemecahan sel darah merah, metabolisme yang akan menghasilkan bilirubin ni. Cuma kita kena ingat masa baby dalam perut ibu, segala kumuhan, semua benda-benda semuanya dia akan macam, yang akan mengumuhkannya adalah ibu. Tapi bila baby tu keluar, masa itulah sistem badan bayi tu dia akan terpaksa bekerja sendiri. Bila dia baru lahir, contoh dulu masa dalam perut dia bernafas semua pakai, antara ibu dengan baby ada uri kan. Nak bernafas, berkumuhan pun ikut uri ibu. So ibu yang kumuh. Dah keluar, dia kena buat sendiri. Lepas tu bila keluar, bukannya automatik segala dia punya organ badan tu orang kata terus matang. So dia tu yang sebabkan dia akan orang kata akan ada sikit lah orang kata metabolisme yang tak sempurna lah akan terjadi pada bayi tu yang boleh sebabkan kuning dekat baby ni. Jadi jenis jaundice ni ada fisiologikal dengan patologikal. Fisiologikal dengan patologikal. Tapi biasanya fisiologikal lah. Biasanya yang tak bahaya tu biasanya kita panggil fisiologikal lah. Tapi sebenarnya kalau fisiologikal ada faktor-faktor lain, dia boleh kemudian boleh jadi macam orang kata patologikal lah. Jadi sebenarnya doktor, kita punya jaundice ni, boleh dicegah ke boleh dielak? Ya, orang kata dia tak boleh nak dielak, dia akan terjadi. Cuma kita kena pastikan kalau dia dah terjadi, jangan sampai paras yang teruk lah. Sebab kita tak dinafikan lah, kita bayi-bayi kita ni, dia bila lahir dia bukannya sel darah merah tu sebenarnya bukannya asal yang dia bentuk sendiri daripada mak dia. Mungkin masa tu orang kata dah sampai masa untuk sel darah merah tu orang kata pecah. Bila dia pecah,
dia akan terhasil lah dia punya apa bilirubin tu. Ingat ni. Dia bukannya orang kata kemudian baru yang baby tu punya darah sendiri nak terbentuk. Yang sebelum ni dia dapat darah tu daripada yang mak dia. Dia akan terjadi. Cuma kalau yang macam ada setengah tu, kalau paras yang kita boleh nampak kekuningan tu, bila paras bilirubin tu, dia lebih daripada 5 mg. Kalau macam sikit je 1, 2, 3 mg tu mungkin kita tak dapat kesan lah. Ada masalah jaundice dekat bayi tu. Untuk orang kata jenis jaundice dia boleh sama ada penyebab jaundice ni kan, satu lagi dia sama ada disebabkan oleh macam kita kata fisiologi tu ataupun dia ada disebabkan oleh faktor-faktor lain. Ada masalah dekat apa, kadang-kadang ada setengah-setengah bayi tu kita lahir ada orang kata kekurangan apa? Enzim G6PD. Kalau jenis kalau ada bayi yang dilahirkan dengan kekurangan G6PD, mungkin keadaan dia punya keadaan jaundice akan lagi orang kata lagi teruk lah daripada bayi lain yang ada enzim G6PD tu. Sebab dia punya orang kata sel darah merah dia mungkin lagi mudah untuk apa? Ada saya tengok doktor, ada baby baru lepas lahir. Dia punya kepala dia tu ada macam ada ada merah tu, macam mana tu doktor? Betul ke? Dia pun sama juga Mitra. Kalau contoh kalau ada setengah-setengah bayi dia lahir macam dia macam bila nak lahir yang lahir biasa tu kadang dia lalu kepala tu, lalu dekat salur tempat nak beranak tu ada setengah tu dia boleh menyebabkan ada kepala apa? Macam dia bengkak, ada hematoma ataupun situasi lain. Dalam masa kecemasan, terpaksa kedua baby lemas, dia dah kepala dah kat situ je. Cara doktor nak keluarkan sama ada gunakan vacuum ataupun orang kata forceps. Keadaan di mana terpaksa bersalin secara orang kata tu vacuum atau forceps tu instrumental lah. Instrumen memang akan tingkatkan lagi risiko bayi tu untuk dapat jaundice lagi tinggi lah. Sebab bayangkan yang tu dah jadi, kalau kita lebam, kalau kita perasan tak, kalau kita cedera akan lebam, sebenarnya masa tu sel darah merah kita dah pecah. Pecah nanti dia akan tu yang akan keluarkan bilirubin. So pada bayi tu lagi banyak lah bilirubin dia. Itulah sebab tu kalau sebab tu jangan risau kalau anak saya kuning lama lah. Mungkin lah tapi sebab hemorrhage kan. Tapi cuma itulah perlukan pemantauan yang lebih rapi lah. Artinya kalau paksa datang kat klinik, check tiap hari ke, datang aja kat klinik. Jangan kata jangan tak ni lah. Satu lah, kadang-kadang doktor ada juga yang saya tengok di kesihatan punca-puncanya mungkin ada juga darah yang tak normal. Tidak normal. Macam mana tu? Dia setengah dia macam darah jenis lain, macam contoh-contoh kalau dia ada jenis thalassemia ke, dia punya orang kata sel darah merah. Dia sepatutnya macam bentuk yang tak senang pecah. Tapi kalau macam beberapa jenis thalassemia tu kita dapat dia punya sel darah merah tu macam lagi rapuh. Yang tu lah artinya bila kebetulan dia ada masalah sel darah tu dia akan lagi senang pecah lah. Selain daripada masalah enzim macam G6PD tu pun boleh pengaruh juga. Lagi cepat sel darah merah pecah. G6PD G6PD yang sering lah kalau kita patutlah kalau anak kena G6PD deficiency kuning nampak turun. Dia nampak turun satu lagi. Biasanya kalau perasan tak, kalau bayi kalau G6PD biasanya dia terpaksa pemantauan yang lagi rapi lah. Mungkin dia tak dapat nak keluar dalam awal, mungkin dia terpaksa duduk dekat ward lama lah sikit. Tapi jangan risau sebab semua dilakukan adalah untuk kebaikan bayi tu juga. Macam mana pula dengan baby yang ada masalah hati, lepas tu ada macam mana pula? Boleh juga ke? Tempat sama juga. Kalau ada masalah hati, dia lagilah boleh menyebabkan, sebab kita faham kita faham konsep. Kalau ada masalah pada fungsi hati, hati tu tempat yang mana patutnya bilirubin yang terhasil daripada pemecahan sel darah merah tu, dia patutnya akan diproses kat dalam hati. Tapi bila orang kata hati tu ada masalah, dia akan menyebabkan perkumuhan bilirubin tu jadi tak sempurna. Sama jugalah kalau ada jangkitan ke apa, dia akan menyebabkan orang kata
lagi menyukarkan lagi lah pertumbuhan kita punya bilirubin tu. Sepatutnya kalau dalam keadaan hati yang kata dah matang, tak ada masalah apa dengan hati tu, patutnya bilirubin tu dia boleh diproses, lepas tu nanti kemudian dia akan dikumpulkan dekat mana agaknya? Dekat air kencing ataupun pada najis bayi lah. Lepas tu kita kena ingat, bayi ni dia kan orang kata baru keluar. So kita bayangkan lah, dia ni pun nak orang kata kecekapan usus dia pun mungkin tak sehebat bayi yang dah besar. Artinya tu yang kita rasanya orang kata sepatutnya lah. Susu pun kena kerap. So kalau tak bagi susu, macam mana nak kasih usus dia tu bergerak dan berfungsi dengan baik kan? Jadi itulah sebenarnya banyak puan-puan, tuan-tuan punca-punca terjadi penyebab yang jaundice ni tadi itulah sebenarnya kalau masyarakat ada juga yang beritahu doktor matron dia kata najis anak saya warna kelabu, najis anak saya warna hitam, najis anak saya warna hijau. Kadang-kadang menjadikan kerisauan pada ibu bapa yang hadir anak yang ada jaundice ni lah. Boleh doktor terangkan pula berkaitan dengan sebelum kita tanya matron mengenai tanda-tanda jaundice, saya tak tanya doktor lah sebab warna-warna najis bayi ni. Okey, dia macam ni tau. Sebenarnya konsep dia macam ni. Sebenarnya bila sampai kat hati tu, okey, dia ada satu saluran empedu. Saluran empedu tu nanti kan dia akan tolong salurkan pigmen-pigmen tu masuk dekat dalam usus dan sepatutnya bila ada pigmen, najis sepatutnya ada warna. Ada warna. So kalau dia tersumbat, artinya najis umpama tak orang kata tak cekelat sangatlah. Macam tak ada warna. Kita tengok jap minta tunjukkan sikit gambar yang mana warna najis yang cantik dengan tak cantik. Tak apa, ibu-ibu kalau rasa tak memang tak pasti ni okey ke tak okey, bawa ajalah. Apa orang kata pampers yang ada najis bawa aja kita kalau najis anak saya macam ni okey ke tak? Tak apa. Kita orang anggota kesihatan memang rasa tak kalau datang kat klinik memang kami akan tanya najis bayi macam mana, kencing macam ni, benda tu memang bawa pun tak apa doktor. Sangat penting sebab dia akan bawa pada tu salah satu petanda kalau dia pucat warna putih ke atau warna orang kata warna kelih macam warna apa orang kata light sangat, macam tak ada colour sangat warna lihat, dia kemungkinan sumbat pada saluran empedu ataupun biliary atresia. Yang ini akan menyebabkan bilirubin tu mungkin dia akan berkumpul, tak boleh keluar, dia terkumpul dekat kita punya hati. Bila dia terkumpul dekat hati, dia boleh merosakkan hati tu. Bila rosak pada hati tu, dia akan boleh menyebabkan hati tak boleh fungsi, bahaya dekat bayi. Memang kalau bolehlah kita kesan masalah biliary tu tersumbat ataupun biliary atresia tu awal lagi bagus. Orang kata kalau perlu operation ke apa, dia lakukan operation dekat tu seawal 2 minggu ke 4 minggu, lagi cepat dapat kesan, lagi bagus dan lagi orang kata insyaAllah lah bayi tu dapat hidup dengan lebih sempurna. Sebab lagi lambat kebarangkalian untuk bayi tu tak orang kata tak dapat hidup sempurna ataupun meninggal dunia lah, tu lagi tinggi. Inilah penting lah. Memang bukannya kami saja-saja nak tanya mak warna najis warna apa, tanya saja-saja, ada sebabnya sebenarnya. Jadi kena puan-puan dan tuan-tuan kat luar sana kena tahu lah, jangan panik kalau anak tu kenapa kulit dah lah kuning, lepas tu najis pula kuning. Sebenarnya warna kuning tu yang paling bagus, menunjukkan penyusuan susu ibu yang eksklusif. Jadi kita boleh nampak. Yang tak bagus tadi kalau kita tengok gambar tadi kan, warna kelabu, warna hijau, warna hitam yang paling teruk, menunjukkan penyusuan susu ibu yang tidak mencukupi untuk seseorang bayi itu. Itu seterusnya matron. Bila seorang ibu, biasanya ibu yang kali pertama anak jaundice ni, dia panik lah. Dia kuning, kenapalah anak saya dah 2 hari, 3 hari dah kulit dah kuning. Itulah, boleh matron terangkan apakah tanda-tanda anak seseorang bayi itu ini dah jaundice. Terima kasih matron.
Betul. Soalan matern ni adalah soalan yang paling penting lah bagi ibu-ibu, ayah-ayah di sana yang kena faham. Walaupun jaundice kita ni ada dua kategori, iaitu satu katanya jaundice yang tak bahaya dan satu jaundice yang bahaya. Sebenarnya jaundice yang tak bahaya, dikatakan tak bahaya ni pun boleh menjadi bahaya sekiranya ada tanda-tanda ibu ayah leka untuk melihat, leka untuk bertindak dengan segera, dia akan lebih jadi bahaya juga bagi jaundice yang tak bahaya ni. Okey, kat sini saya terangkan jaundice yang tanda-tanda yang awal yang ibu boleh tengok adalah macam Dr. Anita tadi sebut, iaitu kita boleh tengok daripada najis. Okey, daripada najis pun kita dah boleh nampak dah tanda-tanda anak kita ni jaundice. Lepas tu yang keduanya muncul jaundice ni muncul terlalu awal. Okey, bila terlalu awal ni dalam 24 jam tu dia dah jaundice. Maksudnya selepas kelahiran. Oh, tak semestinya 2-3 hari. Dalam masa 24 jam lepas kelahiran pun boleh kena jaundice juga. Betul. Jaundice ni dikatakan amat bahaya lah juga kerana kenapa tahu? Kita di pihak kesihatan ni selalu sering cakap dengan ibu lepas balik daripada labor room, lepas balik daripada hospital, kena laporkan dekat klinik kesihatan. Ini adalah kerana tindakan awal untuk jurawat dan doktor untuk mengesan jaundice awal lah dalam tempoh 24 jam. Contohnya kalau ibu maklumkan dan jurawat akan merawat rumah, dia akan buat pengesaan dan sebagainya untuk menentukan anak ni jaundice dalam tempoh tersebut. Okay, seterusnya matron, untuk yang mudah lagi ibu nampak tanda-tanda dan ayah nampak, iaitu kekuningan yang melarat. Maksudnya kalau kita tengok anak kita hari ni, kita tengok kat muka. Contohnya lah. Lepas tu tiba-tiba esok lusa kita tengok dah kat tangan, kat dada dan kat tangan dia meluas. Dia punya kawasan kuning itu. Itu pun adalah tanda-tanda yang memang seharusnya ayah dan ibu bertindak segera ke klinik kesihatan. Okay. Bayi yang selalu mantuk, tak aktif, kurang penyusuan. Ni selalu terjadi. Selalu baby datang ngantuk, maknya bagi tahu. Tidur aja. Tak nak bangun. Jadi ini selalunya ada tanda-tanda yang awal. Maksudnya kita dah nampak anak kita kurang penyusuan, menangis dengan nada tinggi, tidak seperti biasa dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda. Segeralah berjumpa doktor di klinik kesihatan. Yang last sekali lah tanda-tanda, mungkin tanda ini agak lambat dikesan. Mungkin ibu dapat kesan juga, mungkin tanda-tanda ini tanda yang kuning masih lagi dalam tempoh 2 minggu masih ada kuning, kuning berpanjangan. Contohnya 2 minggu ni adalah bagi bayi yang cukup bulan. Manakala masih lagi ada kekuningan dalam tempoh 3 minggu adalah bayi yang pramatang lah. Jadi kita ni sebenarnya memandangkan bahayanya jaundice berpanjangan, ini pun bahaya, berisiko tinggi. Jadi saya minta, saya suruh, saya nasihatkan pada ibu sekiranya ibu dapat 1 tanda atau 2 tanda pun segeralah bawa ke klinik kesihatan yang terdekat untuk rawatan lebih lanjut. Lagi cepat kita bawa anak, lagi cepat rawatan kita dapat, lagi kurang bahaya kepada bayi. Terima kasih matron atas penerangan yang jelas ya, tanda-tanda tu. Bagi ibu-ibu dan bapa di luar sana jangan risau juga jika anda pergi ke klinik kesihatan selepas bersalin, jangan risau. InsyaAllah jururawat akan melakukan rawatan rumah dan membuat perkesanan awal, dan mereka pasti sudah tentunya akan merujuk bayi tersebut ke klinik yang berdekatan untuk mendapatkan penyiasatan dan rawatan awal. Jadi saya memohon jasa baik semua ibu bapa, jika ada anggota kesihatan, jururawat atau doktor yang menasihati bayi supaya datang ke klinik untuk mendapatkan penyiasatan atau rawatan segera, bantu kami untuk mendapatkan rawatan awal dan mengelakkan komplikasi. Baik, itulah matron. Saya daripada tadi saya ada dengar Dr. Anita, matron ada cakap berkaitan dengan penyusuan susu ibu. Bila penyusuan susu ibu ni
Yelah, zaman-zaman terkini ni matron, banyak susu-susu tepung. Ada ibu yang jaga badan, tak nak bagi susu badan. Tanpa mereka sedari sebenarnya susu badan ataupun susu penyusuan susu ibu ini sangat penting dan sangat bagus untuk bayi yang baru lepas lahir. Ya, tapi kadang-kadang bila seseorang ibu tu dia bagi breastfeeding, penyusuan susu ibu, kadang-kadang dia tak tahu adakah saya bagi susu ni, apakah tanda-tandanya susu ibu ni cukup tak? Isap sekejap 5 minit, lepas tu bayi lepas. Kita tak tahu cukup ke tak. Jadi boleh macam jelaskan apakah tanda-tanda atau petunjuk seseorang bayi itu mendapat penyusuan susu ibu yang secukupnya. Maksudnya ibu-ibu untuk mengetahui anak ni dah cukup penyusuan ataupun masih lagi bimbang, anak ni adakah cukup atau tak cukup dan sebagainya. Ibu boleh lihat dari segi seperti mana yang saya tadi saya menjelaskan, sekiranya kerap ibu menukar pampers, itu bermaksud anak lawas kencing. Maksudnya bila anak lawas kencing, dia menunjukkan penyusuan yang bagus. Okey. Lagi satu, kalau kita tahu kencing anak ni mestilah dalam 5-6 kali dalam masa tempoh 24 jam. Kalau kurang daripada 5 kali tu dia agak bimbang sikit lah, mungkin kekurangan cecair badan dan sebagainya. Untuk najis pula, bagaimana Dr. Anita sebut tadi, warna, bila ibu dah tahu warna, ibu mesti tahu juga warna normal. Bila ibu tengok warna normal najis bayi ada, lepas tu bayi selalu membuang perkemahan selama 2 kali dalam masa 24 jam, jangan bimbang. Itu memang dah dikatakan cukup lah penyusuan dia. Lepas tu kalau kita tengok cara kita menyusukan anak tak restless, dia kelakuan dia masa dia menyusu, corak penyusuan dia tu mula-mula cepat, lepas tu dia perlahan, lepas tu sampai kita boleh dengari lah dia punya telanan susu tu masuk ke dalam mulut dia. Yang tu kita nampak lah berapa pengaliran susu dapat dimasukkan di dalam tubuh badan dia. Lagi satu, jangka masa macam ni. Kalau orang tak perasan tau jangka masa. Kadang anak yang suka menolak penyusuan ni, jangka masa susu dia sekejap. Sedangkan kalau betul-betul anak ni suka menyusu dan boleh menyusu dengan baik, dia paling minimum pun 5 minit. Paling maksimum 40 minit. Itulah yang kita boleh nampak lah anak ni memang cukup lah penyusuan dia. 40 minit ni lama juga seseorang bayi tu. Melihat kaedah yang keselesaan ibu, cara ibu duduk, cara ibu santai menyusukan anak, ibu tak stres, aliran susu tu akan keluar dan keluar. Selain itu, mungkin kita boleh nampak physically baby kalau dia dah cukup menyusu, of course dia akan lepas diri, dia akan rasa tenang, akan lepaskan diri dan tidur. Betul tak? Betul. Tapi itulah, bila bayi yang kita pun dengar tadi kan, tanda-tanda kuat tidur baby tu. Ibu-ibu kenalah kejutkan anak tu. Kena kejutkan selalu untuk mendapatkan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Ya, kerap yang mungkin breastfeeding on demand. Baik tu, yang paling penting yang ibu kena tahu, di dalam susu ibu ni dia ada satu serum yang dia bila anak minum, dia mempercepatkan penolakan nama yang warna kuning tu, yang nama kolostrum tu kan. Warna kuning tu. Kalau matern kita boleh bayangkan jika ada 2 laluan, laluan tu ada salur darah tu ada 2 dan dua-dua tu mengandungi serum bilirubin. Bila ibu hanya memberi air, masak dan cecair lain, dia akan lalu je. Dia tidak menolak langsung bilirubin tersebut. Tetapi kalau ibu-ibu memberi susu ibu banyak macam mana pun, dia akan terus menolak dengan cepat dan membawa serum bilirubin ke hati untuk dicernakan sebagai najis dan juga kecil. Itu sebab kita kenapa jurawat ni bila ibu datang ke klinik, penyusuan susu ibu, galakkan susu ibu. Inilah sebenarnya kepentingan penyusuan ibu. Oh, begitu. Jadi saya rasa ibu-ibu di luar sana
Walaupun sekarang ni zaman moden susu tepung banyak, senang buat, mudah dah. Cukup anak dah kenyang, masih lagi kena teruskan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Banyak sekali kita ulang-ulang untuk mengelakkan neonatal jaundice ini tadi. Betul Matron? Dr. Anita ya? Betul. Baik, boleh Matron dalam konteks kejurawatan saya percaya kalau jururawat pergi ke rumah ada nampak jururawat tu cek baby tekan kulit anak itu mungkin tertanya-tanya nak buat apa ni kan. Sebenarnya itu adalah salah satu cara-cara untuk mengesan tahap kekuningan tu tadi ataupun tahap jaundice ni tadi. Jadi dalam konteks kejurawatan itu boleh Matron jelaskan kaedah pengesanan jaundice terutama dalam penjagaan neonatal ni. Benda ni penting betul. Walaupun ibu nampak daripada mata, ibu boleh nampak kesan anak dia jaundice dan sebagainya. Ada satu kaedah yang dikatakan konsep kejurawatan lah. Dari segi konsep kejurawatan dia namakan Kramer's rule. Ini ada satu kaedah pengesanan bilirubin secara anggaran. Berapa anggaran bilirubin yang terdapat di dalam. Kaedah ni adalah satu kaedah pemerhatian visual, secara visual yang kita lakukan. Dia ada sebagaimana satu prinsip, sekiranya kawasan kuning itu lebih besar, jadi bilirubin, serum bilirubin di dalam badan itu tinggi. Betul, Kramer's tu masuk di Kramer. Dia datang dari mana tu ayat? Pandai betul tanya. Kita tanya. Asal usul dia, dia ada satu doktor yang nama Kramer's yang menganalisa dan mewujudkan apa orang kata peringkat pengesanan serum bilirubin secara anggaran daripada tahun 1969. Jadi Dr. Kramer's ni lah yang mencipta ni. Okay. Daripada tahun 1969 sudah ada. Jaundice. Jaundice mungkin banyak analisa telah dilakukan. Okay. Kita berbalik kepada prinsip Kramer's ni. Cuba kita tengok slide. Kalau kita tengok slide tu, dia boleh bagikan 5 zon ni, iaitu zon kalau kita tengok anggaran tahap bilirubin ni secara kasar, iaitu di muka dan leher 5 mg per desiliter. Sebagaimana Dr. Anita cakap tadi, kalau lebih 5 pun dah jaundice. Betul tak? Nampak tak? Bila tak muka pun dah 5, apatah lagi turun ke peringkat-peringkat yang tertentu. Zon kedua tu dada dan bahagian abdomen. Dah 5 hingga 10. Lepas tu abdomen ke bawah, paha ke atas paha dah 12. Lepas tu leher dan kaki ke kaki bawah tu dah 15. Lepas tu kalau menjurus kepada tapak kaki dan tapak kaki lagi lah dia lebih daripada 15. Maksudnya yang inilah pentingnya ibu-ibu kena tahu sekiranya kuning ini semakin luas, semakin banyaklah, tinggilah serum bilirubin di dalam badan. Okey, lagi satu, mesti Nathan nak tanya saya. Kalau dah ada keputusan-keputusan ni, ada cara kita nak menilaikan anak kan? Macam mana cara nak nilai? Penilaian ni kita buat melalui blanching test. Blanching test adalah satu tekanan yang dilakukan ke atas kulit kanak-kanak ini menggunakan jari ibu atau telunjuk. Okey, dia boleh dilakukan dalam masa 1 hingga 2 saat, pengiraan 10 kali. Okey, kita akan tekan, contohnya dahi anak, kita tekan, kita kira dalam bilangan 10, lepas tu kita lepaskan. Bila kita lepaskan, sekiranya kita tengok putih dan dia kembali asal, kulit asal dengan cepat atau lambat. Okay, kalau dia cepat, maksudnya okey. Lepas tu kita beralih kepada di bahagian bawah, contohnya kita ambil dagu dia, kita cek lagi. Lepas tu kita ambil dia punya tangan, kita cek, kita ambil dada. Contohlah, tiba-tiba kita cek, kita kesan dekat abdomen. Okay, bawah abdomen tu kita kesan, terdapat kuning dan dia beralih ke warna kulit tu lambat. Lepas tu kita kesan lagi dekat atas paha,
Dia terkesan, tekan, tak ada. Dia cepat. Maksudnya tahap bilirubin tu dah ada dekat bawah abdomen. Bawah abdomen. Kalau kita tengok bawah abdomen tu, Matron, dia dah dalam zon yang dikirakan sederhana ke teruk. Jadi yang tu pun kalau ibu-ibu dapat mengesan tu memang kena segera. Tu yang saya tengok gambar Kramer's rule tu tadi, rupanya bila dah sampai tahap tangan dengan tahap tapak kaki, itu dah paling teruk sangat dah. Ramai orang tak perasan di bahagian tapak tangan dan tapak kaki. Rupanya kesimpulan dia, makin banyak keseluruhan badan itu kuning, makin tinggilah bacaan keluasan, mungkin bacaan tinggi bilirubin tadi. Baik. Itu sudah jelas ya, dan saya rasa pada masyarakat memadai untuk cuba untuk tahu di mana anda perlu lakukan di bahagian kepala, kemudian mungkin ke hidung, ke dagu, ke dada, perut, peha, kaki, tapak tangan cukup memadai untuk mengetahui tahap keterukan itu tadi. Ya, tapi saya rasa mungkin boleh lokasi tempat pun boleh kita jadikan. Betul. Semasa kita pemeriksaan branching test, dia sebenarnya adalah satu anggaran. Ini anggaran sudah bilirubin yang terdapat di dalam darah. Tetapi benda ni adalah anggaran kerana dia ada keluaran yang juga mempengaruhi. Contohnya kalau lampu tak terang. Contohnya lampu tu dia pakai lampu kuning, pantulan ke kulit anak. Jadi tak dapat kesan benda-benda tu. Sebab tu kalaulah anak tu mungkin kulit dia gelap sedikit, mungkin itu pun juga mempengaruhi pengesanan. Mungkin ada lagi cara pemerhatian ibu. Kadang-kadang ibu dia jarang merhatikan keadaan anak dia, mungkin dia sukar untuk mengesan. Tapi saya rasa kalau ibu-ibu rasa, ini nasihat saya pada ibu-ibu di luar sana, kalau dia rasa bimbang anak dan sebagainya, lebih baik dia bawa ke klinik kesihatan. Saya rasa yang paling tepat untuk menentukan kadar bilirubin ni di dalam darah anak adalah dengan pengambilan darah. Baik, bila Matron dah sentuh berkaitan dengan pengambilan darah tu tadi ya, itulah bila ada kan bila jururawat datang ke rumah kan, dia kata anak puan mungkin jaundice, tapi kena rujuk ke klinik kesihatan dulu untuk mendapatkan darah kan dan rawatan selanjutnya. Jadi saya rasa saya nak tunjukkan soalan ni pada Dr. Anita. Apakah dia penyiasatan susulan yang akan dilakukan kepada seseorang bayi itu bila dapat tadi jaundice tadi tu, warna kuning tadi tu. Bila contohnya nurse dah datang rumah dan maklumkan perlu pergi ke klinik untuk periksa paras kuning. Saya nak maklumkan lah. Sebenarnya terdapat beberapa model cara-cara penyiasatan kuning lah jaundice ni yang biasanya ada dekat klinik kesihatan daerah kita. Biasanya ada adalah kita ambil sikit darah dekat bahagian tepi tapak kaki bayi. Kita ambil sikit darah, cucuk, kita ambil masuk dalam tip kecil dan kita lakukan pemeriksaan dia, orang kata pemeriksaan bawah cahaya lampu ataupun AOB. Itu biasanya banyakkan klinik kesihatan kita ada lah. Dan dia keputusan dia insyaAllah dia boleh dapat sekejap lah. Lepas tu ada kaedah lain, dia orang kata yang kita panggil SB, yang tu mungkin SB total sel bilirubin, mungkin yang tu kena ambil lebih sikit lah. Mungkin ambil dekat salur darah, letak dalam tube, tu dia akan proses lah. Beza kalau AOB tu dia cepat, kalau SB tu dia ambil masa sikit tapi dengan darah dia mungkin lebih sikit lah. Tapi dia dapat orang kata dapat bezakan sebab kita punya bilirubin ni, dia ada jenis bilirubin yang orang kata larut air dengan tak larut air. Itu kita dapat bezakan. Yang satu lagi jenis buat sementara waktulah dekat klinik kesihatan Batu Pahat belum ada lagi, tapi mungkin ada di hospital ataupun klinik swasta kat luar sana. Dia guna ada mesin tu, dia macam probe, kemudian dia boleh letak sama ada dekat dahi atau dada bayi. Nanti dia boleh kesan berapa anggaran paras bilirubin bayi pada waktu tu. Tapi cuma kaedah yang guna probe tu, dia kalau bacaan terlalu tinggi dia akan jadi kurang cepat lah. Itu yang macam yang seperti mana Matron nyatakan,
memang kita boleh agak sebenarnya. Kalau nampak dah kuning tu dah bawah, dah sampai kat tapak tangan dia, bawah paha tu jenis yang memerlukan rawatan dekat dia nak rawatan dekat hospital lah. Sebab kadang-kadang saya tak nafikan, kadang-kadang ada kemungkinan masa collect darah tu mungkin sebab kalau kaedah gunakan yang cahaya tu mungkin dalam perjalanan ada terdedah kepada cahaya. So secara tak langsung mungkin masa tu dapat rasa bila turun ke apa kan, kita tak tahu. Tapi kalau klinikal dah nampak memang anak tu nyata jaundice tu, memang rasanya doktor pun tak pelengah akan rujuk ke hospital lah untuk agar bayi dapat rawatan yang sewajarnya. Jadi kita nampak tadi ada di klinik kesihatan beliakan secara AOB atau TSB untuk pengambilan darah, untuk penghantaran sampel bayi ke makmal ya, untuk penyiasatan untuk nak tengoklah berapakah bilangan serum bilirubin ni tadi ya. Macam mungkin ada nak tambah sikit. Itulah saya kata. Macam sekarang kita tengok bila kita merujuk ibu-ibu kan, contoh keputusan dah dapat, rujukan keputusan dah dapat, dan kita maklumkan ibu anak lebih daripada 15, supaya kita pihak klinik kesihatan menyuruh ibu ke hospital dengan keadaan segera. Ibu, saya menasihatkan terus pergi. Kerana kalau ibu pagi ibu dapat keputusan anak dengan kadar yang tinggi, ibu tunggu lagi sampai ke petang, saya takut serum bilirubin tu semakin tinggi. Semakin tinggi. Tak payah tunggu dekat bawah, kita nampak kat muka pun terus kan Meta ni, macam Meta cakap tadi kan, dekat muka pun tadi dah 5 kan. Semakin tinggi, bila semakin tinggi kita takutlah risiko lagi tinggi terjadi pada bayi. Yang tu memang kita galakkan ibu, ayah fikirlah untuk keselamatan anak. Itulah veteran dengan doktor masih lagi terjadi. Ada juga ibu-ibu yang bila anak ni bila dah buat ujian makmal tadi, memang dah tunjuk nyata anak ni kena dapatkan rawatan ke hospital untuk rujukan segera. Untuk dapatkan rawatan segera ke hospital. Tapi ada juga yang masih lagi pemikiran yang dulu yang tidak mahu bawa anak ke hospital untuk dapatkan rawatan lanjut. Boleh doktor terangkan apakah rawatan-rawatan yang akan diberikan kepada anak yang mengidap jaundice ini? Okey, betul. Dia sebab kalau zaman-zaman dulu tu mungkin kita ada kekangan fasiliti mungkin itulah yang boleh menyebabkan kadang ibu-ibu ni tak dapat hantar anak doktor. Tapi sekarang ni bagi saya sebenarnya tak ada alasan untuk kita menidakkan keperluan anak kita yang dah jaundice, yang perlu rawatan, dapatkan rawatan di hospital. Ada 2 jenis rawatan kat sini. Satu, kalau jaundice tu orang kata paras yang tak berapa teruk, dia saya tahu bila lepas kita ambil darah tu, dia keputusan darah dia sama ada anak tu boleh balik rumah dan perlu tengok lagi sekali darah dia bilirubin dia esok, ataupun keputusan dia dah mencapai paras yang perlu bawa fototerapi. Bila dah doktor kata fototerapi tu, artinya memang dah kena masuk kat ward lah, hospital. Tak semestinya semua kena hantar hospital doktor kan. Ada yang mana doktor tengok jauh lagi daripada paras fototerapi, tu doktor akan nasihatkan kalau bayi tak ada masalah, nampak sihat, tak ada masalah penyusuan, insyaAllah dia boleh balik rumah. Tapi kalau bayi tu walaupun bawah daripada paras fototerapi, tapi ada tanda-tanda bahaya, yang itu memang doktor suruh pergi hospital. Okey, yang ini tu fototerapi. Lepas tu dia akan ada 2 jenis lah. Ada yang fototerapi orang kata satu lampu. Tu kalau dia tak berapa teruk sangat, ataupun pakai 2 lampu. Lampu ni bukannya lampu Kalimantan kita. Dia lampu istimewa. Bukan lampu kat rumah ni kan. Dia ada, orang kata sebenarnya kalau lampu dia ada macam orang kata gelombang cahaya. Gelombang cahaya yang kita gunakan untuk fototerapi itulah yang orang kata dia mampu, orang kata metabolisme lah memproseskan bilirubin kita, bayi kita tu kepada bentuk yang mana dia boleh dikumuhkan, dan kemudian paras bilirubin bayi akan turun lah.
Yang itu kalau orang kata yang tak berapa teruk. Tapi kalau keadaannya teruk dan memerlukan satu lagi prosedur. Ni kita panggil terapi exchange transfusion ataupun terapi pertukaran darah lah. Yang ni proses dia akan masukkan ada salur, masukkan salur. Maksudnya saluran masa kita bayi, kita punya orang kata apa nama tu, umbilicus tali pusat. Ada lagi tu, ada kat situ dia akan masuk salur, lepas tu nanti dia akan ni lah keluarkan darah bayi yang ada bilirubin banyak tu dia keluarkan, lepas tu dia ganti dengan darah fresh lain yang yang tak ada bilirubin. So secara tak langsung dia akan cepat turunkan paras bilirubin pada baby. Sebenarnya kalau boleh kita tak naklah sampai paras anak-anak ialah bayi-bayi ni kena exchange transfusion sebab dia agresif, leceh. Lepas tu kalau orang kata bila dah paras kena exchange transfusion tu, sebenarnya kita takut masa tu dah kemungkinan lah. Takut masa sebenarnya pigmen bilirubin tu dah beri kesan kepada bayi. Agaknya kenapa saya takut sangat tinggi paras. Kenapa doktor? Kita macam ni. Dia kan kalau tinggi sangat sebab bayi masa dia baru lahir, dia punya ni. Kalau kita dah dewasa dah umur macam ni, kita insya-Allah kita ada orang kata protection, blood brain barrier kita dah terbentuk. So nanti artinya kalau contohnya untuk bayi ada kata pelindung kepada otak dia tu belum betul-betul sempurna. So dia nanti pigmen yang bilirubin ni dia boleh masuk dekat otak. Nanti boleh saraf dia atau otak. Ni boleh sebabkan anak tu boleh jadi orang kata ada masalah kecacatan pada otak, mungkin saraf pendengaran. Bayangkan bila dah besar, takut nanti boleh dapat otak cerebral palsy. Ada yang orang kata kita tak nak. Kalau boleh kita nak, bila kita lahirkan anak kita, kita kan nak anak kita membesar dengan baik, dengan sempurna. Tapi kalau macam dah dapat pendengaran, ada cerebral palsy macam tu, kita tak nak. Ni kan doktor, maaf jadi kalau kita nampak dekat gambar dekat skrin tu, itu adalah komplikasi kesan buruk jika berlaku berpanjangan. Doktor jaundice ni tadi boleh jadi benda tu semua. Daripada tu, lepas tu satu lagi kita kena ingatlah, ni kalau bayi tu orang kata survive dapat hidup, boleh juga menyebabkan kematian. Benda tu sangat bahaya, memang bahaya. Sebab tujuan kita ialah hamil, memang kita nakkan bayi, kita nak bersama-sama bayi kita untuk jangka masa yang lama kan. Kita tak nak apa-apa komplikasi pun jadi dekat bayi kita. Sebab tu kalau boleh kita nak dapat kesan jaundice awal. Masa orang kata kalau kena jaundice pun kena paras-paras atau fototerapi je dulu. Jangan sampai paras yang nak sampai exchange transfusion ataupun fototerapi yang sampai kena 2 lampu. Tapi kalau kena fototerapi, 1 lampu, orang kata macam tak adalah macam takutnya dapat komplikasi ni. Veteran ada nak tambah sikit tak berkaitan dengan komplikasi ni? Betul. Saya pun nak tambah sikit. Kerana yang Dr. Anita terangkan ni adalah komplikasi yang teruk lah. Tapi sebenarnya ibu-ibu tak perasan. Kadang-kadang komplikasi yang tak teruk tu telah ada dekat anak-anak kita. Contohnya kalau kita tengok serangan saraf boleh mengakibatkan kelembapan otak. Macam doktor cakap tadi, dia kadang-kadang kalau dia tak jadi teruk pun, mungkin dia akan kesan sampingan tu, mungkin anak kita nak belajar susah. Suka belajar. Itu yang anak bila dia besar tu dia jadi lewat perkembangan. Dia slow learner. Yang tu yang kita tak perasan yang ringan. Tapi yang tu lah kadang-kadang ibu pelik kenapa anak pertama pandai, anak kedua kurang sikit. Sebenarnya itu ada komplikasi yang di sini lah sebenarnya. Tapi komplikasi yang lagi teruk tadi itulah kening terus, atresia, cerebral palsy tu yang membawa kesan. 9 bulan 10 hari kita mengandungkan anak kita. Tiba-tiba kita nak kalah dengan macam tu tadi. Ingat perempuan, tuan-tuan perempuan, itulah
kena jagalah. Betul. Itulah sepanjang hamil, why not? Kita sepanjang hamil kita jaga, why not? Bila dah lahir tu sama juga, lagi penting kena jaga kan, betul kan? Betul lah. Saya suka cakap pasal, sebenarnya saya suka cakap pasal mitos ni tu. Di kalangan orang-orang Melayu, saya rasa bukan orang Melayu je, rasanya semua bangsa saya rasa di Malaysia ni yang ada juga bila kita pergi melawat rumah, ada lagi yang buat apa tu? Sidai anak, sidai ingatkan sidai baju, tapi sidai anak dekat bawah cahaya matahari. Jemur. Sini panggil jemur jemur. Itu ada juga dia menganggap bahawa bila dijemur di bawah cahaya matahari ataupun terdedah di bawah lampu Kalimantan, adakah ini mitos atau fakta sebenarnya boleh menurunkan jaundice ni, Matron? Boleh Matron jelaskan? Macam ni Matron sepanjang ni memang tak ada kajian lagi Yang boleh kita katakan kepada jawapan ni adalah dia adalah mitos lah. Kalau mitos. Kalau Matron tengok, kita bukan sekarang benda ni berlaku. Masa kita kecil-kecil dah kita nampak dah mak nenek kita semua jemur bayi dan sebagainya. Benda ni dah lama berlaku. Tapi sebenarnya ibu-ibu, ayah kena faham. Mungkin saya akan terangkan lebih lanjut lagi. Lampu Kalimantan ni dia adalah satu orang kata yang mengeluarkan gelombang satu gelombang cahaya. Tapi cahaya ni dia tak sesuai, betul. Dia tak sesuai untuk buat pemecahan darah, serum bilirubin di dalam darah anak ni. Jadi terciptalah satu fototerapi yang memang dia bentukkan satu lampu yang julat gelombang ini boleh memecahkan pemecahan serum bilirubin ini dengan lebih cepat. Bila serum bilirubin ini pecah dengan cepat di salur darah anak, jadi bila kita bagi anak ni susu, dia cepat ditolak ke hati dan dinyahkan di perkumuhan dan air kencing. Itu sebenarnya betul. Yang ibu-ibu dengan ayah kena faham. Kenapa tak boleh guna Kalimantan tetapi kena guna fototerapi. Lagi satu yang kita cakap pasal cahaya matahari. Memang kalau kita tengok cahaya matahari ni dia panas. Dia panas. Sedikit sebanyak memang dari segi untuk serum bilirubin ni bolehlah juga yang dikatakan orang kata sesuai. Tapi bila kita tengok dalam jangka masa panjang, betul, untuk jemur bayi ni dia ada mendatangkan beberapa risiko lah. Contohnya dia jemur bayi dekat tempat lapang tanpa ada perlindungan, kemungkinan besar bahaya. Kita tengok kulit bayi dulu. Kulit bayi dulu. Mungkin kulit bayi akan jadi gelap. Lepas tu ibu-ibu kata, oh anak dia dah gelap. Sedangkan serum bilirubin ni berlaku di dalam salur darah. Bila salur darah itu masih ada lagi serum bilirubin, kulit anak kita hanya gelap saja. Tapi peningkatan dan serum tu masih ada di dalam salur darah. Itu ibu-ibu dengan ayah kena faham. Lagi satu, dia boleh mengakibatkan kulit lecur. Terlalu panas, bahang. Dia juga boleh mengakibatkan kekontangan atau dehydration pada anak tersebut. Bila anak kekontangan, dehydration, lagi tinggi serum bilirubin sebenarnya. Satu lagi doktor, kalau tak tidak percaya, heat stroke. Boleh terjadi. Heat stroke itu kepanasan melampau. Itu boleh terjadi. Itu mungkin doktor boleh terangkan bila heat stroke tu dia lagi komplikasi pada anak lagi teruk. Saya setuju dengan Matron tadi. Di mana itulah macam fototerapi tadi. Fototerapi tadi dia sudah tentu boleh dikawal. Cahaya matahari macam nak kawal kepanasannya. Jadi bila terlalu panas macam cakap tadi boleh kanak-kanak tu dehidrasi. Menyebabkan kematian, na'udzubillah min zalik. Padahal bayi perlu menyusu badan lebih banyak kerap. Dia dehidrasi, makin dehidrasi, berat turun dan sebagainya. Kan betul kan dengan doktor? Doktor ada apa-apa penambahan lagi mitos? Sebab saya dengar selain jemur matahari ni lah juga lah pengambilan jamu. Jamu atau herba ni memang famous lah. Lepas bersalin memang dah tentu lah ambil jamu, ambil herba. Apa pendapat doktor pula mengenai itu? Adakah penyebab? Kita tak nafikan lah, memang dalam masyarakat kita lah. Masa dulu saya pun masa dalam pantang pun ada di offer jamu juga. Tapi masa tu mungkin sebab kita pun tak berapa orang kata belum pengetahuan pun kurang. Kita bayangkan macam ni lah.
Bayangkan kita mak lah makan jamu. Makan jamu yang sebenarnya kita tak pasti kandungan dia apa. Lepas tu sebenarnya kita pun nyusukan anak kan. Lepas tu kandungan yang kita beri kepada anak tu, anak tu perlu proses, perlu kumuhkan. Bayangkan sekarang dia punya hati belum matang. Lepas tu dia dah lah nak kena apa, orang kata nak memproses bilirubin daripada darah dia yang pecah tu. Proses bilirubin. Tambahkan pula dengan jamu yang apa, kandungan yang mak dia makan, yang makan tu yang dia masuk ke perut kan. Bayangkan tu. Yang itu saya memang akan meningkatkan lagi lah jaundice pada bayi tu. Sebab dia macam bersaing nak gunakan hati yang orang kata enzim hati yang belum orang kata belum sampai tahap yang matang. So bagi saya lah selonnya tangguhlah dulu pengambilan jamu masa tunggulah dulu lepas habis betul-betul kuning tu, lepas tu makanlah jamu. Saya tak berani nak kata kandungan kandungan jamu apa dia. Selonnya tangguhlah dulu. So macam mana pula dengan sekarang ni matron, ada juga saya tengok rendaman air herba pun ada. Kita kata buat apa? Rendam baby dalam air ubat. Adalah ada air warna kuning, ada juga rendam air nila pun ada. Rendam air sirap pun ada. Jangan pelik ada. Rendam daun kucai pun ada. Macam geleng kepala, misi datang rumah tengok je. Macam mana tu doktor? Sebenarnya matron, betul ke sebenarnya boleh menurunkan itu semua mitos matron? Memang tak ada kajian lagi benda-benda tu boleh curekan pemecahan bersara bilirubin ni. Kerana kalau kita tengok itu hanyalah pendapat-pendapat orang lama untuk daripada kuning jadikan supaya tak kuning banyak-banyak daun-daun yang direndam supaya tak nampak kuning dan sebagainya. Mungkin itulah dia punya tujuan. Tapi sebenarnya saya ulang balik sebenarnya, ibu bapa kena faham serum bilirubin itu berada di dalam salur darah anak. Bila berada dalam salur darah anak, untuk pemecahan, untuk alihkan dia keluar, hanya susu ibu yang terbaik untuk mengalihkan dia segera keluar ke hati dan kepada penyingkiran air kencing dan Bagaimana pula dengan ada juga yang ibu yang memberikan bayi baru lahir air buah anggur pun ada. Ada juga kata susu kambing. Susu kambing ni bagus ni untuk elakkan kuning pun ada. Itu pun selalu juga. Macam mana pula kalau susu kambing? Kalau kita ikutkan lah. Sebenarnya kan kalau ikut tu sebenarnya apa-apa pun susu ibu. Ialah susu manusia untuk manusia. Betul lah. Susu kambing tu mungkin ibunya kot bukannya anak. Kalau pengennya itulah. Apa-apa penyusuan susu ibu itu adalah yang paling terbaik dan selepas bersalin itu patut memulakan sejurus selepas kelahiran. Saya yakin jururawat akan meletakkan bayi itu di badan anda dan akan anda memulakan penyusuan susu ibu seawal yang mungkin. Dan saya harap anda semua, tuan-tuan, puan-puan, puan-puan boleh meneruskan penyusuan susu ibu secara eksklusif sehingga kanak-kanak itu berusia 6 bulan dan insyaAllah boleh teruskan sehingga umur 2 tahun. Itu dikira cemerlang. Okay. Baik. Sudah berakhirlah, saya rasa banyak yang kita bincangkan pada hari ini daripada kita tengok definisi jenis-jenisnya tadi, penyebab terjadinya jaundice dan juga apakah rawatan, penyiasatan yang kita lakukan, komplikasi yang terjadi kepada jaundice itu tadi. Jadi ada soalan saya sebentar kita nak baca ada soalan daripada Facebook daripada Encik Wan Muhammad Assalamualaikum. Terima kasih kepada Encik Wan Muhammad di atas komen ini. Saya bacakan komen ini.
Assalamualaikum. Selalu ibu yang selepas bersalin yang dikait dengan kurang penyusuan ibu. Bila ditanya akan memberitahu susu tidak keluar untuk menyusukan bayi. Jadi apa saranan atau nasihat yang baik untuk ibu-ibu? Bagus soalan itu Encik Wan Muhammad. Terima kasih. Jadi sebelum kita berikan jawapan, jika ada lagi tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanyakan soalan, boleh tinggalkan di ruangan kotak Facebook tu tadi. InsyaAllah kalau boleh tanya sekarang, kita boleh jawab dengan ringkas. Okey, baik. Boleh kita tanya kepada panel, mungkin Dr. Anita ataupun Matron untuk jawab. Katanya tadi tak ada susu badan. Lepas bersalin dia tak ada susu badan. Apalah langkah-langkah macam mana langkah-langkahnya untuk mengelakkan jaundice tu? Sebenarnya yang saya faham kalau untuk penyusuan badan, kalau kurang apa nasihat untuk ibu. Sebenarnya konsep dia kita punya orang kata penghasilan susu badan akan bertambah kalau kita lagi kerap melakukan cekapan dan penyusuan, sebab dia ada satu hormon, dia akan kalau lagi kerap terstimulate akan lagi bertambah penghasilan susu badan lah. Cuma betul lah yang bertanya tadi golongan berapa, sebenarnya memang orang kata sokongan dari pihak suami. Memang amat orang kata amat penting dan perlu. Sebab saya tak nafikan, terutamanya untuk ibu-ibu apabila memanglah kita ada setengah wanita ni dia tak ada masalah untuk memberikan penyusuan, tengok lancar je penyusuan dia. Tapi ada setengah bila dia nak menyusu, kenapa susu saya tak keluar? Kadang-kadang faktor-faktor seperti keletihan, kepenatan, sebab dia akan juga secara tak langsung dia akan mempengaruhi. Sebab dia hormon hasilkan daripada kita punya ni kan, kelenjar pada otak kita ni. Kalau kita ada kepenatan, keletihan secara tak langsung pun dia boleh ganggu juga penghasilan susu ibu. Kena kerap, macam pun jangan putus asa, kerap. Saya sebenarnya salah seorang daripada ibu tu, salah seorang daripada pernah pengalaman saya anak sulung, ya, di mana bila kita lahir, alhamdulillah saya mempunyai ilmu berkaitan dengan penyusuan susu ibu. Kerana saya memang sangat berminat untuk memang niat saya kalau anak saya lahir saya akan menyusukan susu badan. Tapi malangnya pada anak sulung saya susu saya kurang dan saya mengalami tekanan lah juga. Saya pam keluar 1 ounce pun tak sampai. Ini pengalaman saya sendiri. Jadi apa yang saya buat masa tu? Apa yang saya buat adalah saya positifkan diri saya sendiri. Saya minum air, minum susu, makan makanan berkhasiat. Contohnya memberikan stimulasi untuk penyusun susu badan. Susu badan, minum air, makan kurma, makan makanan berkhasiat. Makan sayur, makan buah-buahan semasa. Jangan ada halangan. Ada juga yang mengatakan kurang air. Jangan. Air kena minum secukupnya. Ya, puan-puan. Dan bagi saya, pikiran positif. Saya ambil anak saya tu, saya pegang. Saya orang kampung kata mengempeng, ya. Saya memang nak elakkan kuning. Dalam hati saya, dalam otak saya nak katakan saya tak nak anak saya jaundice. Jadi saya bagi anak saya menyusu sekerapnya mungkin. Betul lah macam doktor cakap tu. Semua bergantung kepada pemikiran kita. Jadi kita ada kumpulan sokongan laktasi juga. Ya. Setiap komuniti tu yang terdiri daripada anggota dalam komuniti ataupun anggota klinik. Ya, anggota klinik. Sokongan laktasi. Saya juga ingin membantu. Encik siapa tadi? Encik Wan. Encik Wan sebenarnya macam ni berkaitan dengan penyusuan. Dia kalau kita kita tengok daripada awal macam mana pembentukan susu ibu jadi dia pembentukan susu ibu ni akan kita dapat kesan pada bulan yang ke-7 kehamilan. Jadi sebelum itu masa hamil lagi kita dah digalakkan untuk mengambil diet yang perlukan untuk penambahan penyusuan semasa kehamilan. Diet lah, iaitu tugas suami untuk membeli makanan-makanan yang baik-baik khasiat untuk ibu untuk pembentukan penyusuan tersebut. Lepas tu apabila bulan ke-7 kita dah nampak payudara isteri semakin besar, susu dah ada kat dalam dan sebagainya. Tapi bila dia peringkat macam kita nak mengeluarkan susu, dia ada dipanggil sebagai
on switch. Macam itulah. Macam Dr. Anita cakap tadi, semuanya bergantung pada pemikiran kita. Apabila kalau kita rasa tak nak, automatik dia akan tutup. Tapi kalau kita rasa nak, dia akan on sentiasa. Jadi kita punya pemikiran, ibu-ibu kena sentiasa galakkan pemikiran ibu nak keluarkan susu dan sebagainya. Lagi satu bonding. Selepas kelahiran anak, bonding tu penting. Apabila bonding, kita touch skin to skin dekat ibu dengan anak, lama-lama hisapan anak, ibu tidak tegang, tidak risau, ibu tak dalam keadaan selesa untuk menyusukan anak, dia akan keluar dan terus keluar. Apa-apa semuanya bergantung kepada juga pelekapan juga kan? Pelekapan dan juga cara hisapan yang berkesan. Itu penting ya, dan kita kena positif. Ya, insya-Allah. Encik pun kena buat urutan. Kalau kita panggil urutan di belakang badan tu. Okey, baik. Seterusnya kita ke soalan daripada Puan Dimitria Poli. Terima kasih Puan Dimitria atas soalan ini. Soalannya, doktor, kalau kolostrum tak keluar macam mana? Satu lagi dia tanya ada betul ke kunyit dan satu lagi daripada Nur Amira Izzati, betul ke kunyit, halia dan black pepper boleh menyebabkan kuning anak? Ada dua soalan. Saya jawab part dulu dari Nur Amira. Nur Amira dulu. Konsep dia lebih kepada ni lah. Dia kalau secara sederhana, dia tak dia nak dijaskan sampai baby kuning teruk. Tapi kalau macam banyak, kita bayangkan sebab apa yang ibu makan, dia akan masuk kat susu. Sebab kalau banyak sangat, takut nanti saya pun tak pasti kalau metabolisme kunyit dekat mana nanti kan. Kalau dia perlukan khidmat metabolisme dekat hati, dia pun akan bersama-sama berebut lah dengan bilirubin yang terhasil tu. Maksudnya nanti macam lambat lah bilirubin tu nak terkumur. Konsep dia macam tu. Nak apa-apa pun orang kata bersederhana lah. Saya faham, ibu kadang nakkan orang kata black pepper dengan kunyit supaya badan rasa panas. Sebab memang bila badan kita rasa panas, masa tengah dalam patang, kita tak nafikan lah, memang barulah rasa badan kita rasa sedap kan. Sebab kita dah proses nak bersalin tu adalah satu proses yang orang kata memang bagi saya setiap wanita yang pernah mengalami proses bersalin adalah wanita yang hebat. Macam mana juga dengan tadi tu, kalau tak keluar kolostrum macam mana? Soalannya tadi tu. Kolostrum ni sebenarnya dia hasilkan dia tak banyak lah. Mungkin pada awal mungkin dekat tantang dia sekadar dekat tantang masa kita dekat labor room je, dia tak banyak sebenarnya. Ada tak hasil insya-Allah. Dia biasanya kolostrum tu dalam bawah 7 hari tu dia. 3 ke 7 hari. Dia warna dia tak sama lah. Warna dia macam bercampur dengan darah. Kadang-kadang ibu tak perasan. Ibu rasa bila ibu pump tu macam susu bercampur darah tu, ibu tak perasan. Itulah kolostrum. Dia warna kuning. Dia tak banyak warna kuning. Dia warna kuning kan. Cair. Lahiran. Baik, terima kasih. Ada soalan lagi rasanya? Dia kata kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya faham soalan mengenai jaundice ni banyak. Sebab sekarang ni ramai yang bersalin. Kalau di Batu Pahat pun kalau ada yang soalan ataupun ada ragu-ragu, anda boleh meninggalkan soalan di ruangan kolom Facebook tu tadi. InsyaAllah nanti lepas habis forum ni pun kita boleh memberi jawapan di ruangan kolom itu. Jangan risau. Dan kalau ada soalan-soalan akan datang, insyaAllah kita boleh jawab. Boleh tinggalkan di ruangan komen ya. Baik, kita di ruangan akhir forum kita pada hari ini. Rasa macam dah 1 jam, dah lebih 1 jam pula saya tengok masa ya. Okey, saya ingin meminta nasihat ringkas lah daripada Dr. Anita, daripada matron, daripada kita punya tajuk neonatal jaundice kita pada hari ini. Terima kasih matron. Kata-kata akhir saya lah sebenarnya. Ringkas saja. Sayangi bayi anda. Kalau bayi perlukan rawatan, silalah bawa bayi anda. Terima kasih semua. Baik, pada matron, boleh bagi nasihat ringkas kepada kita semua pada hari ini? Sebagai jurawat, saya selalu menasihatkan ibu,
Dan ayah percaya pada naluri, percaya dengan apa ibu tengok keadaan anak. Jika you rasa tak sedar hati, segera ke hospital. Okay? Jika you tak dapat mengesan pun, segera ke hospital, minta bantuan. Hadir temu janji, hadir kalau dirujuk, pergi. Ingat, kita boleh kawal dan cegah daripada jadi lebih bahaya jika kita bertindak awal. Betul tak? Peranan ibu bapa adalah penting kerana you yang berhadapan dengan anak semasa keadaan di rumah. Teruskan untuk menilai anak dan minta bantuan sekiranya perlu. Baik. Terima kasih kepada Dr. Anita, Dr. Matron Rohayu untuk forum kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, anda jangan lupa untuk scan QR code untuk link kehadiran pada hari ini dan juga untuk e-quiz kita pada hari ini. Jangan lupa untuk scan. Sekali lagi saya ulang, jangan lupa untuk scan QR kehadiran dan juga menjawab e-quiz kita pada hari ini. Ya, kalau tak jawab, tak link, tak scan, rugi. Ya, okey. Baik, sekali lagi saya mengucapkan berbesar-besar terima kasih kepada dan ribuan terima kasih kepada Dr. Anita, kepada Matron Rohayu, juga kepada semua penonton-penonton di luar sana yang pada hari ini meluangkan masa bersama kita pada hari ini, kepada masyarakat semua yang mendengarkan pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan semoga informasi pada hari ini memberi manfaat dan juga pengajaran kepada bukan saja pada masyarakat, bukan pada ibu, pada bapa juga khasnya. Baik, ingat ya, pemantauan awal, melalui pemantauan awal, rawatan awal boleh, insya-Allah boleh mencegah daripada neonatal jaundice ini menjadi lebih teruk dan mendapat komplikasi yang lebih teruk. Ingat ya, tindakan cepat selamatkan nyawa. Baik, sekian, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin.